tingkatan 1 masa tu. Okey. Saya dapat tawaran ke sekolah asrama ni lah. Kan. So saya pun duduk di asrama. Keadaan masa tu kita bangun lebih kurang dalam pagi lah, dalam pukul 3-4 pagi. Okey. Nak ke toilet. Okey. Nak ke toilet. Tapi masa tu kita kan lelaki. Kita nak kejut kawan-kawan, salah. Leceh lah. Leceh kan. Lelaki. Leceh. Pergi. Okey. Tapi sebelum ke toilet tu, kita dia rasa macam takut ke toilet kan. Okey. Tengah pagi, pukul 3-4 pagi, asrama sunyi kan. Gerun lah. Tapi pada tu saya kejut juga kawan tu. Untuk teman kan. Kawan tu untuk teman ke toilet. Dan dia pun dalam keadaan tu dia bangun, dia sedar. Okey, dia bangun. Bila dia bangun tu, saya dah nampak dia dah bangun. Okey. Saya pun terus ke toilet. Saya tak tengok pun dia ikut ke tidak, tapi dia dah bangun, So saya pun jalan kan, kita dah tak tahan nak kencing kan. Okey. Kita kejut dia, saya ingat dia ada ikut ke belakang kan. So kita pun pergi ke toilet. Di dalam masa pergi ke toilet tu, kita dah buang-buang air tu, tapi kita perasan dia macam ada orang kencing juga. Okey. Kan? Macam ada orang kencing juga sebab kita macam pandangan kan. Saya ingatkan dia. Okey. So kita pun macam biasa lah. So, ada dia kan ikut kita. Apabila kita balik je ke dalam bilik, kita tengok dia tidur. Kita tengok dia tidur. Padahal kita punya pandangan tu kita, dah biasalah kita masuk toilet kan, kita lelaki ada toilet yang tak, masa ping mula tu pasti hang gerak dia. Kita rasa kita gerak, dia dah bangun. Dah bangun ikut hang sekali lah. Lepas tu kita jalan, kita rasa macam kita rasa dia dah ada. Lalu kita nampak macam bayangan dia ada. Okey. Alright. Bunyi macam slipper tu lah. So kita pun jalan macam biasa. Kita tak adalah toleh belakang sebab kita tahu dia dah bangun, dia ikut. Kita pun dah tak tahan, kita jalan ni apa nak depan je. So kita masuk toilet. Lepas kita masuk toilet, kita rasa dia macam ada, dia ada. Okey. So bila kita balik ke dalam bilik asrama, dekat katil dia tidur. Dia tidur kat katil. Dah hati siapa ikut aku tadi ni?